Tindakan sebahagian daripada wakil rakyat maupun pemimpin tertinggi parti warisan yang mempersoalkan tindakan kerajaan negeri Sabah menyambut ulang tahun TYT selama 3 bulan pada peringkat awal bukanlah menyerang ataupun menghina institusi istana di negeri Sabah. Atan Likas melaporkan untuk anda rakyat Sabah. Tindakan mengkritik, mempersoalkan langkah kerajaan membuat sambutan ulang tahun TYT selama 3 bulan pada peringkat awal, sehingga kan apabila dikritik oleh rakyat Sabah, maka kerajaan umumkan sekali lagi, bukan 3 bulan dia cakap, tapi 1 bulan dengan 7 bulan dia punya acara. Apa punya ini kerajaan tunggang terbalik, sekejap sana sekejap sini. Bila dikritik tiada pendirian. Itulah kita cakap Haji Ji ni memang tiada putungan mau jadi ketua menteri Sabah. Tiada tatap pendirian. Apabila dikritik oleh rakyat, oleh pembangkang, maka bukan bererti menyerang institusi istana di negeri Sabah. Saya kira Tun Musa Aman sendiri pun sedar, seandainya diberikan sambutan 3 bulan, mungkin dia sendiri pun Tun tidak bersetuju. Kerana yang terbabit, yang terlibat adalah dana-dana awam, duit rakyat. Kalau buat sambutan 3 bulan sampai menghabiskan duit dana awam, ini satu pembaziran. Dan tidak pernah berlaku dalam mana-mana negara di dalam dunia ini sekalipun. Jadi jelas bahawa tindakan pihak pembangkang mempersoalkan isu ini bukanlah untuk menghina dan memperkecil-kecilkan institusi istana negeri Sabah itu sendiri, tetapi adalah untuk menjaga kemaslahatan ummah, menjaga kemaslahatan rakyat Sabah, kerana dana awam ataupun duit rakyat tidak boleh sesuka hati digunakan oleh pihak kerajaan tanpa memikirkan kesannya pada jangka masa panjang. Apalah kiranya peruntukan dialihkan sebahagiannya kepada rakyat. Bina jalan raya yang berkualiti tinggi, bina pastikan masalah air selesai, masalah bekalan air, bekalan elektrik selesai. Ini yang perlu diperhatikan oleh kerajaan. Nah, hari ini kerajaan dan juga macai-macai setro mereka kata, kamu hina institusi istana, kamu perkecil-kecilkan. Tidak. Itulah tugas pembangkang dan rakyat sebagai check and balance kepada kerajaan. Kalau tiada pembangkang, tiada rakyat bersuara, sesuka hatilah itu Haji Ji buat apa saja di bumi Sabah. Walaupun kita ketawa, tapi ada faktanya di sini, ada kebenarannya. Jadi selamat Hari Raya Haji Ji, selamat Hari Raya semua pemimpin JRS yang kedapatan rasuah baru-baru ini. Jangan kamu begagal.